Pernah tak kita fikir, perang Israel-Palestin ni dah masuk 2 tahun. Tapi kenapa kita tengok masih ada rakyat Palestin yang boleh upload video, buat panggilan, malah kadang-kadang boleh live dari kawasan yang bergolak. Sedangkan kalau ikut berita, seluruh Gaza dah pun musnah teruk. Jadi, macam mana benda ni boleh berlaku? Sebenarnya, jawapan dia bukan keseluruhan kawasan tu hancur teruk. Dalam perang, tak semua kawasan rosak pada tahap yang sama. Ada tempat hancur teruk, ada tempat cuma rosak separa dan ada juga kawasan yang sementara masih selamat. Contohnya, rangkaian telekomunikasi seperti menara, kabel fiber dan pusat internet bukan semuanya down sekaligus. Sebenarnya, ada menara yang masih berdiri dan ada kabel yang masih berfungsi walaupun tak seberapa. Jurutera tempatan dan sukarelawan kadang-kadang berjaya betulkan sambungan tu dengan jayanya. Jadi walaupun internet terputus beberapa hari, mereka boleh sambung balik bila keadaan reda sikit. Selain itu, jangan lupa Palestin ada guna sistem sokongan seperti generator, bateri dan panel solar. Bila bekalan elektrik dari pecaung utama terputus, mereka akan guna tenaga alternatif untuk hidupkan peralatan penting termasuk router, menara telekomunikasi dan peranti pengencasan. Sebab tu kita boleh tengok masih ada orang guna telefon, charge power bank dan komunikasi walaupun dalam keadaan genting. Dari sudut teknikal pula, banyak rangkaian Palestin sebenarnya bergantung kepada sambungan dari luar, terutama Israel sendiri. Contohnya fiber optik utama yang keluar masuk melalui infrastruktur dikawal Israel sepenuhnya. Jadi walaupun mereka boleh sekat sepenuhnya kalau nak, dalam banyak keadaan sambungan tu tak ditutup 100%. Kadang-kadang bila tekanan antarabangsa datang, sambungan dipulihkan semula atas alasan kemanusiaan. Internet yang kita nampak tu pun bukan laju macam kita sekarang ni di Malaysia. Ramai hanya dapat akses 2G atau sambungan yang sangat perlahan. Nak hantar video pun kena tunggu lama. Tapi bagi rakyat Palestin, walaupun perlahan cukup untuk beritahu dunia apa yang sedang berlaku. Sama juga dengan kenderaan yang bergerak. Takkan perang 2 tahun, stesen minyak masih ada yang buka. Kebanyakan petrol dan diesel datang dari 3 faktor, iaitu stok yang mereka simpan, bantuan kemanusiaan yang masuk bila ada gencatan senjata sementara dan juga inovasi kreativiti rakyat Palestin sendiri yang mengubah suai kenderaan supaya boleh bergerak walaupun tanpa petrol. Jadi bila kita nampak orang Palestin masih boleh guna telefon, naik kereta atau post video, tu bukan bermaksud mereka tak terjejas. Hakikatnya, mereka hidup dengan risiko setiap masa. Infrastruktur mereka rosak teruk, tapi mereka tetap berjuang untuk kekal berhubung. Sebab bagi mereka, setiap video, setiap mesej atau setiap suara yang keluar dari Gaza, tu adalah satu bentuk perjuangan juga.